jangkitan kuman dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu kita ni ada telur? Okey, saya akan tunjukkan kepada anda, share dengan korang di luar sana. Kalau korang tengok dekat saya punya gambar ni kan, korang nampak ya kat sini, ini adalah rahim ya. Nampak tak? Ini rahim korang. Rahim korang ni, rahim ni bentuk U. Sebelah ni kilang telur. So, bila korang ada PCOS dia macam telur macam ni kan. Maksudnya telur you all tak matang. Telur you all tak matang. Dan korang tak bertelur dengan normal. Jadi kita nakkan korang bertelur macam ni. Nampak tak saiz dia? Kita nak 1.8 darab 1.8. 1.8 darab 1.8. Macam mana nak bagi korang bertelur dengan mudah dan cepat? Setiap bulan kita ada rawatan. Jadi kita nak korang bertelur. Jangan tak bertelur, susah nak hamil. Jadi bila bertelur tu mudah untuk korang dapat zuriat. Okey? Yang kedua, untuk korang nak pregnant, 39 Rizat darah AMH. Dia kena tengok unit ya. Dia kena tengok unit sebab ada bacaan yang ikut unit ya. So bila korang dah bertelur, apa yang doktor buat? Yes, telur kena besar. Korang tak boleh telur kecil. So korang pernah nampak telur ayam tak? Telur ayam tu macam mana? Saiz dia. So bila dah bertelur, korang kena pastikan telur korang menetas. Macam mana menetas ni doktor? Macam ni. Menetas tu maksudnya berovulasi pula. Berovulasi. Contoh, korang bila telur dah cukup besar, saiznya 18 mm darab 18 mm ataupun 1.8 cm. So dia kena menetas. Menetas tu maksudnya pecah, kena pecah keluar. Jadi kena pecah keluar. So itulah namanya ovulasi you all. Ovulasi tu maksudnya menetas. Bertelur tu